Tuan-puan yang nak bekurkan duit sekitar RM65,000 untuk kegunaan lagi 2 tahun ke atas, bergurukan penulis buku wang emas Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee dan pengalaman saya sendiri dalam simpanan emas selama 12 tahun, saya cadangkan tuan-puan simpan emas 100 gram. Ianya lebih baik daripada simpan dalam tabung haji ataupun ESP, malah tanah sekalipun. Sejarah 20 tahun menunjukkan harga emas naik secara purata sekitar 10% setahun. Tahun ini sahaja tuan-puan, kenaikan emas adalah lebih 50%. Ianya jauh lebih baik daripada ESP ataupun tabung haji yang mana dividennya sekitar 5 hingga 6%. Bahkan dengan faktor inflasi dan risiko kejatuhan duit, emas jauh lebih berbaloi. Itulah sebab kenapa pakar kewangan nombor 1 Malaysia, Tuan Azizi Ali, sarankan hijrahkan duit dari ESP kepada emas. Dulu ubi, sekarang beras. Dulu ESP, sekarang emas. Itulah pantun yang selalu diulang oleh beliau semenjak 3 tahun terakhir ni, apabila beliau nampak ESP tak lagi sesuai untuk dijadikan simpanan untuk jangka masa panjang. Cukuplah sekadar duit simpanan jangka pendek dan duit-duit yang nak digunakan dalam masa terdekat sahaja kita simpan dalam ESP ataupun tabung haji. Nak mulakan simpanan emas, boleh isi borang saya up untuk saya bimbing dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik.